Nak jadi lelaki green flag, jadilah macam lelaki Syed Saddiq ataupun saya. Sebab apa? Sebab masa beliau bertunang dengan Bella Astilah, salah satu hantarannya adalah SSPN. Ini bukti betapa beliau amat pentingkan pendidikan dan juga masa depan anak-anak Bella. Saya tertarik dengan satu komen ini daripada Herwan Shah. Saya nak tanya, dekat mana pelaburan yang sesuai untuk anak-anak? Dengan jangka masa panjang, cukup masa pelaburan itu boleh digunakan untuk pendidikan, perumahan dan perubatan. Dalam video kali ini, saya akan kongsikan kepada anda apa yang anda boleh buat untuk bina tabung pendidikan anak-anak anda. Macam saya sendiri, sebaik saja anak saya lahir saja di muka bumi ini, and the moment anak saya dapat my kid, first thing first, apa yang saya buat? Saya terus buka akaun tabung haji. My first point ini sesuai untuk mereka yang beragama Islam. First, nak daftar haji sekarang ni ambil masa berpuluh-puluh tahun, nak beratus tahun, right? So, lagi lama anda tunggu, lagi lambatlah anak anda nak ada peluang untuk menunaikan haji. Dan benda ni saya sendiri buat untuk anak-anak saya sebab saya sangat-sangat berterima kasih kepada ibu bapa saya sendiri kerana mereka telah buka akaun tabung haji saya ketika saya usia muda lagi, masa kat sekolah rendah lagi, dan Alhamdulillah saya dapat panggilan awan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tabung haji ni kalau anda tengok track record, setiap tahun tanpa gagal memberi dividen yang konsisten kepada mereka yang meletakkan duit ataupun simpan duit dalam tabung haji. So in other words, it tells me that it is a good investment vehicle. Tempat yang sesuai untuk anda gandakan duit anda. Berbalik kepada soalan yang ditanyakan oleh Herwan tadilah, kan, apakah pelaburan yang sesuai untuk jangka masa panjang? So tabung haji is good. Dan yang ketiga, kenapa saya suka tabung haji ni? Sebab apa? Sebab bagi Muslim out there, ramai orang terlepas pandang bab zakat. So dengan tabung haji ni, anda dah tak perlu risau tentang zakat sebab tabung haji telah mengeluarkan zakat on behalf of you. So duit yang anda dapat clean. Okay, you don't have to do anything about it. Poin yang kedua, sesuai untuk semua. Untuk anak saya buka mereka akaun ASB, Amanah Saham Bumi Putra. Some of you might ask, oh, ini sesuai untuk Bumi Putra sahaja. Contohnya kalau anda bangsa India ataupun bangsa Cina. What do you do? Jangan risau, ada ASM, Amanah Saham Malaysia, yang terbuka kepada semua. Tetapi ASM ni dia first come first serve. So anda kena cepat, kan? The moment dia buka je, kalau boleh, anda tahu dia buka hari pertama lah anda pergi bank dan buka akaun ASM untuk anak anda. The thing about ASB yang saya suka adalah setiap tahun tanpa gagal, ASNB mengumumkan dividen yang agak tinggi. Okay, bagi saya 5% setahun itu tinggilah. Tanpa anda buat apa-apa, goyang kaki dapat 5%, which is a lot untuk akaun ASB dan juga ASM. Right? Without fail, you can look at the track record. So itu yang saya suka dengan ASB, and in a way it give me that peace of mind, ketenangan hati dan jiwa apabila saya menabung duit anak saya ini ke dalam ASB. So duit raya anak-anak saya ni saya letakkan dalam ASB berbanding dengan tabung haji. Tabung haji ni first. Kenapa tabung haji first? Sebab sebelum anda nak daftar haji, anda kena pastikan duit tabung haji tu cukup dia punya level lah, iaitu 1,300, 1,400 tak silap saya, untuk anda daftar haji. So that's the first step. Selepas itu, segala duit-duit lebihan ni saya masukkan dalam ASB. Kenapa? Sebab duit ASB, return ataupun dividen yang anda dapat dalam ASB is more than tabung haji. So tabung haji bagi dalam lingkungan 3% setahun, ASB pula bagi dalam lingkungan 5% setahun. So lagi cepatlah duit itu nak membiak. Tabung yang ketiga adalah SSPNI. Seperti apa yang Syed Saddiq buatkan untuk anak-anak Bella Astilah, right? So SSPN ni kalau anda tanya saya lebih gemar bagi mereka yang mempunyai gaji yang tinggi dan anda nak dapatkan tax relief daripada SSPN sebanyak RM8,000. So bagi mereka yang gaji anda taklah sebanyak mana, kalau anda tanya saya lebih fokus kepada ASB. Okay, kalau cash. Kalau untuk SSPN ni, bagi mereka yang gaji biasa-biasa, anda boleh ambil SSPN yang carum takaful tersebut. Kenapa? Sebab let's say lah tiba-tiba na'udzubillah anda meninggal dunia, so syarikat takaful akan penuhkan tabung SSPNI anak anda, yang mana anak anda boleh gunakan duit ini untuk sambung belajar nanti. Okay, duit tabung haji kegunaannya untuk pergi haji. Okay, duit ASB ni bagi saya
Tujuannya adalah untuk, let's say, anak anda nak kahwin, nak beli rumah, nak beli kereta, ataupun nak gunakan duit ASB tersebut sebagai modal memulakan bisnes. Okay, bagi anak-anak yang berminat nak buat bisnes lah. Dan SSPN ni lebih kepada education. Okay, fokusnya lebih kepada kalau anak-anak anda nak melanjutkan pelajaran ke dalam ke universiti tempatan ataupun universiti di luar negara, boleh gunakan duit tersebut. So, point saya kat SSPN ni sesuai untuk orang yang berpendapatan tinggi, gaji tinggi. Sebab apa? Bila anda gaji tinggi, anda akan bayar tax yang tinggi, right? One of the ways untuk anda optimize tax anda adalah menggunakan tax relief yang diberikan oleh kerajaan Malaysia. So, kat situ antaranya adalah SSPN. Macam saya sendiri memang, saya every year memang saya akan penuhkan SSPN anak-anak saya lah. Iaitu RM8,000 setiap tahun. Kenapa? Sebab saya nak maksimalkan tax relief tersebut. So, poin yang keempat adalah anda boleh buat unit trust account untuk anak anda. Unit trust ni, bagi saya lah, dia merangkumi semua. Apa yang saya dah kongsikan kepada anda, poin 1, 2 dan 3 ni, dia very khusus tau. Very specific. Tabung haji untuk haji. ASB untuk modal bisnes, kahwin, kereta, rumah dan sebagainya. Okay? SSPN untuk pendidikan. Unit trust, literally anda yang tentukan nak buat apa. Kalau bagi mereka yang mungkin tak tahu apa itu unit trust, saya dah pernah kongsikan dekat dalam video saya, unit trust. Okay, anda boleh tengok. To make it short lah, unit trust ni merupakan satu dana. Anda sebagai pelabur letak duit dalam satu dana. Dana ini akan diuruskan oleh seorang pengurus dana profesional, yang mana mereka akan tentukan duit dana ini nak dilaburkan ke mana. Dan tujuannya adalah untuk memberi keuntungan kepada anda sebagai pelabur unit trust. Dan antara kelebihannya adalah anda boleh tentukan anda nak labur ke dalam dana yang mempunyai risiko apa. Sama ada risiko yang rendah, risiko sederhana, risiko tinggi ataupun risiko yang terpaling tinggi. Anda boleh tentukan. Saya bagi contoh. Kalau anda letak duit anda, laburkan duit anda dalam pelaburan dana unit trust, bond misalnya, nak dapatkan return 3 ke 6% itu boleh. Possible. Tapi anda kena ada ilmu. Dan ilmu apa yang saya maksudkan di sini adalah ilmu macam mana nak memilih dana pelaburan unit trust yang berpotensi, dan lebih baik macam mana anda boleh melabur dalam pelaburan unit trust dengan sendirinya tanpa mengharapkan kepada sesiapa. Kalau anda lihat di luar negara, dana unit trust, mereka namakan mutual funds ini, is something yang mereka sendiri laburkan sendiri. Yes, some of them gunakan financial planner ataupun agent, tapi most of them sekarang ni dah mula membeli dana-dana unit trust ni dengan sendirinya, tanpa bantuan sesiapa pun. Saya pun dah kongsikan benda ni sejak tahun 2020 lagi, yang mana saya ada buat satu kelas pelaburan unit trust khas, mengajar orang bagaimana anda boleh melabur dalam pelaburan unit trust dengan sendirinya tanpa bantuan sesiapa. It means that anda belajar cara nak memilih dana-dana unit trust yang berpotensi. Ada beratus-ratus dana di luar sana. Anda tahu macam mana nak membeli dana itu menggunakan akaun yang anda buka sendiri. Anda tahu macam mana nak jual, bila nak jual, dan yang paling penting anda tahu macam mana nak tentukan bilakah masa sesuai untuk anda laburkan dalam pelaburan unit trust ini. And semuanya anda boleh dapat dengan hanya klik link yang saya sertakan dalam ruangan description di bawah. Okay? So dekat dalam ruangan description dalam video ini, saya sertakan link untuk anda sertai kelas pelaburan unit trust saya. Jadi saya nak recap balik apa yang saya dah kongsikan kepada anda dalam video kali ini. So video kali ini khas kepada ibu bapa di luar sana yang nak memastikan anak-anak anda mempunyai masa depan yang cerah. So, what can you do? You can help your children to save early. So, yes, macam anak saya, lahir-lahir dia, mana mereka tahu tentang kewangan, mana mereka tahu tentang pelaburan. Mereka pun tak berupaya untuk menyimpan sendiri. I help to give them a head start dengan cara bukakan akaun-akaun yang saya dah sertakan kepada anda dalam video ini. Yang pertama tadi apa? Akaun tabung haji. Yang kedua, akaun ASB ataupun ASM, okay, bagi non-Bumi Putra. Yang ketiga, buka akaun SSPNI. Ini khas bagi mereka yang mempunyai pendapatan ataupun gaji yang tinggi dan anda nak merebut peluang tax relief yang diberikan oleh kerajaan Malaysia. Last but not least, unit trust yang sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Asalkan anda ada ilmu yang betul, anda dah boleh bukakan akaun unit trust untuk anak anda. Jika anda berminat nak belajar lagi tentang pengurusan kewangan dan pelaburan, pastikan anda subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubair dan jangan lupa untuk klik butang notification. That's all from me. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.